waktu live aku tegur budak ni. Sebab apa? Sebab rantai dia itu adalah lambang salib. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini kejadian dia baru lagi lah. Baru lagi. Jadi dalam live tu, walaupun diorang ni jual perfume dan aku pun support, cuma aku sebagai customer dan sayangkan umat Islam. Dalam hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li'ahihi ma yuhibbu nafsi. Tak sempurna iman kamu jika kamu tidak menyayangi saudara Islam kamu seperti mana kamu menyayangi diri kamu sendiri. Lepas tu dalam Islam ni Nabi beritahu, agama ini adalah nasihat. Jadi waktu live aku, waktu aku nak belilah, nak support orang Islam. Sebab aku tengok dia punya bos dia tak ambil riba. Itu salah satunya lah. That's why aku support. Okey, cuma yang tak sedap dia, apabila kita ni sebagai orang Islam, kita tak kenal cara Islam, cara kehidupan Islam. That's why apa yang kita belajar daripada kecil, masuk sistem pendidikan sekular ni, dia memisahkan agama dan juga kehidupan. Sedangkan agama ni, dia meliputi seluruh kehidupan kita, cara beragama. Nak masuk tandas, nak berjimak, nak buang air besar, air kecil, semua Nabi ajar. Itu dia akan jadi agama. Jadi aku nasihatkanlah. Sebab apa? Kita sebagai orang Islam, kita tak belajar banyak benda, simbol-simbol. Terutamanya kenapa simbol yang dia pakai tu, aku tegur sebab ia adalah lambang salib. Lambang salib. Kalau kita belajar, Allah, kesian tengok orang Islam hari ni. Sebab tu kita buat sesuatu perkara tu pakai rantai. Itu salah satunya haram. Haram, tak boleh. Dalam Islam dia tak boleh pakai rantai. Lepas tu pakai gelang. Sekarang lelaki pakai subang. Aku tahu orang pergi terkejar-kejar cerita Block Brothers. Dia mendominasikan, menormalisasikan kehidupan. Orang akan terikut. Berapa ramai ni orang Islam yang pakai rantai, pakai subang, pakai gelang, lelaki. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu setiap apa yang kita buat, kita kena tahu hukum-hukum dia. Sebab tu pentingnya ilmu agama. Bila kita buat sesuatu perkara, kita tak tahu ilmu agama, nampaklah kita jahil. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wahai Muhammad, tidakkah kau melihat mereka-mereka yang mengambil hawa nafsu mereka sebagai Tuhan yang disembah? Ini yang kita kena risau. Kita kena bimbang. Jadi aku tegur secara sebagai orang Islam. Aku tegurlah dia buat endah tak endah. Tapi terpulang pada dia. Kalau dia anggap customer is always right. Okay? Customer is always right. Jadi aku just tanyalah. Ni salah, ni apa semua. Sebagai orang Islam kita kena tegur. Amar ma'ruf nahi munkar ni memang kewajipan sebagai orang Islam. Dia bukan nak mencegah, nak bawa kepada kebaikan, nak ajak bagi solat, nak mencegah orang buat riba ke apa. Dia bukan kerja-kerja ustaz-ustaz je. Dia bukan kerja-kerja orang alim ulama. Dia kerja sebagai orang Islam. Supaya apa? Supaya apa yang kita tegur tu, dia menjadi panduan dalam kehidupan kita. Supaya kita tahu yang kita takkan buat. Kalau saya cerita kan, contohlah macam aku cerita, jangan buat riba, jangan buat apa. Tapi bila waktu ujian Allah, nak beli rumah ke, nak beli kereta ke dengan riba, jadi dia akan mengingatkan aku. Dia akan mengingatkan aku, aku cerita kat orang macam ni, aku ni tak buat. Munafik lah. Kita buat, kita tahu benda tu tak boleh buat, tapi kita buat, kita munafik. Na'udzubillah min zalik. Jadi tolonglah, sebagai orang Islam, kita kena tahu hukum-hukum Allah. Jangan pakai bantai je. Jangan pakai bantai, kesian. Dekat akhirat nanti habis amalan kita. Sebab apa? Sebab kita tak tahu perbuatan kita tu rupa-rupanya tak ada apa-apa di sisi Allah. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah kalau korang sukakan konten macam ni, korang tolong share, korang tolong save
komen yang baik-baik, doakan kepada individu tu, semoga mereka dalam rahmat Allah. Mungkin mereka lebih baik daripada diri kita kalau mereka dapat, mereka great kan, mereka dapatkan hidayat Allah dan juga taufik Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini baru betul.